3 jenis narsis yang paling bahaya. Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, itu covert narcissist. Itu narsis yang nampak baik. Ini paling bahaya. Mereka kelihatan pendiam, lemah lembut, suka tolong orang, nampak macam muka sedih. Tapi di belakang, mereka manipulasi. Banyak gaslighting, bermain mangsa. Suka peli, suka hina. Suka buat orang keliru. Buat orang rasa bersalah. Suka buat silent treatment. Inilah narsis yang paling susah dikenal pasti kerana topeng mereka terlampau sempurna. Nombor 2, malignant narcissist, iaitu gabungan narsis dan kejam. Mereka bukan sekadar pentingkan diri, tapi diorang juga pendendam, cemburu dan mengawal secara agresif. Mereka akan marah secara terang, maki secara terang, pukulkan, penderaan emosi, fizikal. Mereka boleh jatuhkan reputasi korang, sabotaj hidup korang dan masih berpura-pura, aku tak bersalah. Number 3, communal narcissist. Narsisnya kononnya nampak penyelamat. Mereka gunakan imej orang baik, pemimpin, kan? Cara bercakap dia punyalah ilmuwan, penyayang. Tapi mereka sebenarnya perlukan pujian untuk setiap kebaikan dan akan kecewa bila kita tak sanjung dia. Dalam rumah pula, bukan main lagi. Pergi orang hina orang, maki orang. Pada ahli keluarga sendiri. Orang ini di bawah kawalan dia. Narsis bukan sekadar tentang ego tau. Dia tentang corak manipulasi dan kawalan. Kenal jenis-jenis ini dan supaya korang boleh lindungi dan jaga hati dan kenali manusia dengan lebih sempurna. Dan jaga sepadan. Dapatkan buku topeng narsis bersama dengan video eksklusif perjalanan menjadi super empas. Saya Rama, saya orang penulis. Klik link bio.